Had persaraan wajar dinaikkan kepada 65 tahun. Ini sebab ramai setuju, termasuk Azlina Osman. Baru-baru ni, Datuk Seri Azlina Osman menyatakan bahawa had umur persaraan di Malaysia wajar dinaikkan kepada umur 65 tahun. Beliau menyatakan ramai rakyat Malaysia masih sihat, aktif dan berkemampuan untuk terus bekerja selepas umur 60 tahun. Tetapi, kenapa isu ni timbul sekarang dan apa implikasi dia? Satu, orang sekarang lebih sihat, lebih lama umur. Dulu, umur 60 dah dianggap tua, tapi kini dengan gaya hidup lebih sihat dan penjagaan kesihatan yang baik, ramai warga emas masih sihat dan produktif walaupun dah melepasi umur persaraan. Di sesetengah negara, umur persaraan 65 atau 67 adalah benda yang biasa. Yang kedua, kos sara hidup meningkat. Ramai golongan 60-an masih perlukan pendapatan tetap, terutamanya yang dalam kes tak ada pencen, tak ada simpanan KWSP, tak cukup ataupun masih menanggung keluarga. Bila bersara awal, mereka mudah terdedah kepada masalah kewangan. Yang ketiga, ilmu dan pengalaman masih sangat bernilai. Golongan yang dah berumur ni, dia ada banyak pengalaman dan kemahiran yang tak mudah diganti. Mereka boleh jadi mentor kepada generasi muda dekat tempat kerja. Jika had umur persaraan dinaikkan, negara masih boleh terus manfaatkan kepakaran mereka. Yang keempat, tak semua orang nak bersara awal. Bukan semua orang pun nak berehat awal. Ada yang masih seronok bekerja, nak kekal aktif ataupun masih nak terus menyumbang. Bila umur persaraan dilanjutkan, mereka ada lebih banyak pilihan, sama ada mereka nak terus kerja ataupun bersara terpulang. Yang kelima, negara hadapi masalah penuaan penduduk. Malaysia ni, dia sedang menuju ke arah negara tua, di mana sebahagian besar penduduk berumur lebih 60 tahun. Ini bermaksud kurang tenaga kerja muda. Jika warga emas yang sihat masih dibenarkan bekerja, ia dapat bantu kekalakan produktiviti negara. Tapi, ada juga pandangan berbeza setengah pihak. Mereka bimbang jika had persaraan dinaikkan, peluang kerja untuk orang muda pula akan menjadi semakin kurang. Majikan pula mungkin terbeban dari segi kos jika perlu menggaji pekerja lebih lama. Namun begitu, perkara ni boleh diurus dengan baik jika ada dasar yang fleksibel. Contohnya, kerja sambilan ataupun kontrak khas untuk warga emas yang masih mahu bekerja. Kesimpulannya, cadangan naikkan umur persaraan ke 65 tahun bukanlah perkara yang pelik. Ia dah pun dilaksanakan di banyak negara maju. Dengan perancangan dan pelaksanaan yang teliti, Malaysia juga boleh manfaatkan potensi besar daripada warga emas yang masih sihat dan aktif. Lebih banyak pilihan, lebih banyak peluang, bukan sahaja untuk individu tetapi juga untuk ekonomi negara.